Okey, hari ni kita nak bakar roti ni selepas kita buat tadi. Menggunakan resipi-resipi, boleh refer balik video-video kita sebelum ni. So inilah dia keadaan roti tu sebelum kita bakar. Okay, tengok ni gemuk-gemuk elok naik. So make sure bila buat roti kena bagi dia naik dulu gemuk-gemuk macam ni, baru kita boleh bakar. So sekarang kita akan masuk dalam oven. Kita panaskan oven dulu. Kemudian kita akan masuk dalam oven dan kita akan tengok hasil dia selepas kita bakar semua ni. Jadi seperti biasalah, sebelum kita bakar tu, kita akan letak garam sedikit kat atas dia supaya menaikkan lagi rasa roti ni. Nampak tak garam ni? Yang ni kita pakai garam yang warna pink tu. Garam yang warna pink tu kita pakai, iaitu Natural Himalayan Pink Salt Flakes. Yang boleh beli lah, memang ada banyak jual pun, senang je dapat. Tak adalah special sangat pun garam ni. Jadi okey, untuk tips dia, kalau kata nak bagi garam tu melekat elok di atas roti, yang lepas dia naik tadi, kita akan terus semburkan air. Guna spray je. Okey, tak perlu nak itu sangat. Ni spray macam ni. Okey, pakai spray macam ni je. Spray je atas roti tu. Kemudian bolehlah letak. Tapi janganlah spray sampai basah macam nak gunting rambut tu. Spray biasa je. Lepas tu bertaburlah garam ni kat atas. Lepas dia bakar dan masak dia memang sedap sangat. Dia ada rasa masin-masin dia tu. Ui. Okey, dah siap tabur habis semua nanti. Maka bolehlah kita mula bakar. Ada sikit lagi. Yang ni lagi satu. Last. Tengok dia punya tekstur Cantik kan? Nampak tak? Berkilat elok. Besarnya garam tu. Masin tu. Okey. Okey, jadi sekarang kita dah masukkan ke dalam oven. Dah sedia untuk dibakar. So tengoklah kita punya roti tu tengah dibakar. Okey. So temperature kena jaga supaya roti tu tidaklah kata apa cepat sangat dia punya, tinggi sangat dia punya temperature, nanti hangus pula roti tu. So boleh nampak roti tu makin cantik. Kita akan tunggu sehingga dia masak. Jadi roti tu bila dah siap dibakar macam ni, kita nak bagi dia punya efek tu berkilat, kita sapulah butter. Nampak tak? Dia berkilat cantik macam ni. So roti kita dah pun masak dengan elok, dengan sekata, bau pun harum sangat. Okey. Tak, bila kita sapu ni, dia punya aroma dah makin naik. Nampak berkilat cantik je. So kita akan sapu semua sekali dan kita akan dapat satu efek yang sangat cantik. So tak sabar nak makan roti ni. Tapi ni ada melekat sikit Biasalah bila dia dah mengembang masa dia dipanaskan tu, memanglah dia akan ada yang melekat. Jadi kena hati-hatilah. Okay. Bagi efek cantik sikit. Sebab itulah roti ni kalau nak buat, memang kena seni yang halus. Supaya cantik kita punya roti ni. Kita sapu ni. So kita dapat efek yang berkilat-kilat ni. Dengan dia punya aroma pun dah naik. Barulah sedap kita makan nanti. Okay, so nak buat roti ni mudah je. Dia punya resipi boleh tengok video-video sebelum ni ada kat bawah. Okay, dalam Starkid Studios ni ada banyak resipi. Lebih kurang sama je sebenarnya resipi dia. Cumanya bila nak masuk bahan-bahan tu, dia dah ditunjuk dalam video tu. Jadi ikut je betul-betul. Memang akan jadi. Yang penting kita guna bread maker bukan guna tangan. Bread maker boleh beli yang murah je. Kita tak pakai bread maker mahal, kita pakai bread maker daripada Lotus je. So sebab buat roti ni daripada dulu lagi, daripada zaman Tesco lagi kita beli bread maker dia, sampailah dia bertukar jadi Lotus pun kita beli bread maker dia juga. Memang bread maker dia memang betul boleh buat roti. Memang sengaja beli sebab nak buktikan bahawa bread maker murah pun still kita boleh buat roti yang cantik, yang sedap. Yang penting resipi dan teknik. Okay. So kalau tengok resipi, boleh tengok video-video sebelum ni. Resipi roti menggunakan bread maker.